sama ada saya akan terus ziarah ataupun saya tanya dulu pada waris. Semasa saya dapat panggilan, saya tanya, dah hubungi pihak kesihatan untuk dapatkan pengesahan kesihatan. Kalau dia kata belum, saya nasihatkan telefon dulu 999, maklumkan ada kematian di rumah. Dari situ mungkinlah masa yang dia tengah menghubungi dan tunggu pihak ambulans tu, saya dah boleh bersiap untuk ziarah ke rumah tu lah. Saya sampai di rumah, kalau masih belum pihak kesihatan belum tiba, saya nasihatkan kalau dia di jenazah tu di bilik, kita tak usik dululah. Kami tak akan usik dulu jenazah tu. Kita tunggu pihak kesihatan. Pihak kesihatan datang, mereka dah sahkan memang telah meninggal. Dia beri pengesahan itu pada waris. Saya akan nasihatkan waris untuk bawa IC si mati, dan juga jika si mati ni ada rekod-rekod perubatan. Selalunya saya akan tanya, ada tak arwah ni ada sakit-sakit apa-apa tak sebelum ni? Kalau ada, bawa semua rekod-rekod perubatan tu, bawa IC, bawa pengesahan tu ke Balai Polis Berhampiran untuk buat report. Tu antara waris, dia communicate lah antara waris kalau adik-beradik ramai. Dan bila waris yang dah pergi, saya akan duduk di rumah tu dan beritahu waris, okay, next step, kita pastikan jenazah ini, kita harus jaga aib dia, kita bersihkan dia, di mana kalau jenazah tu tak berpakaian, kita pastikan dia tutup. Macam biasa, kita letakkan di atas tilam, kita menghadapkannya ke arah kiblat lah, di mana kita baringkan dia, kaki dia menghadap arah kiblat. Kalau ada dia pakai pampers, kita salinkan, sebab kita tak nak biar jenazah dalam keadaan aibnya lah. Jadi kita selalunya kalau kita datang melawat tu, nampak dah bertutup semua kan. Kita kiamkan, kita pastikan mulut dan matanya kalau terbuka, kita tutupkan. Kita tutup jenazah itu guna, kalau macam kita kain batik lepas ke apa, kita akan tutup atau selimut lah. Ini semua sebelum ke mandi apa lagi? Belum lah. Itu kalau di rumah, itu di rumah itu sendiri. Maknanya pihak pengurusan ni dia menjaga semua dari mana aib apa semuanya. Maknanya dia tiada akan papa kepada umum lagi untuk orang datang ke apa semua. Dia jaga lu semua. Sebab masa tu baru terjadi, saudara masih belum datang. Jadi kita tak nak benda tu. Kita pastikan jenazah itu kita pelihara. Alhamdulillah. Kerana jenazah itu masih ada aibnya. Jadi kita pastikan kita bersihkan dia, salinkan pakaiannya. Jika ada pakai pampers, kita tukar. Saya suruh waris buat semua tu. Dan kita kiamkan dia, pastikan mata dan mulut mereka tertutup. Jadi kita akan tutup dengan kain, ataupun kita ambil tudung yang jarang lah, warna putih ke, kita nampak. Jadi bila orang nak melawat, cuma buka bahagian kepala. Ada benda semua rasa, tapi jarang orang nak cerita.